Antara benda yang best kalau korang buat full overhaul di Tasmatic Automotive, sini aku share. Secara ringkasnya, kalau buat full overhaul ni, korang pun tahulah apa maksud dia full overhaul. Maksudnya kita akan buka gearbox tu, kita akan servis dan tukar seluruh parts yang ada dalam gearbox. Parts overhaul kit, part wear and tear lah. So, apa yang bestnya kalau korang buat full overhaul dekat Tasmatic ni? Korang boleh tengok dekat sini contoh. Ini semua bahagian housing dan casing gearbox. Bila korang buat full overhaul dengan kami, automatik kita akan cuci gearbox ni sepenuhnya. Cuci ni bukanlah semata untuk bersih. Cuci ni kita nak supaya tak ada habuk ataupun objek kasar yang masuk sewaktu proses kita overhaul. Sebab bila ada objek-objek kasar ni, benda tu yang akan menyebabkan rosak balik gearbox. Kalau korang tengok pun, kita orang cuci memang bersih. Benda ni kita tak adalah tunjukkan dekat customer, tapi ini memang yang ada dalam servis kami. Kami akan cuci seakan barulah. Tapi kalau tuan-tuan tengok pun memang bersih. Tapi takkanlah kita cuci ni saja kan. Okey, jom aku tunjuk. Untuk part-parts dalam gearbox pun kita akan cuci sekali. Waktu kita pasang clutch yang baru, macam parts untuk dalam gearbox ni, dia punya komponen-komponen ni semua kita akan cuci balik. Untuk macam saya cakap lah, untuk tak nak ada objek-objek kasar ataupun habuk-habuk besi. Untuk parts dalam gearbox pun kita akan cuci sekali lah. Dia punya skru, dia punya plunger, gear punya shaft, kita akan cuci semua. Okay, yang kedua, ini dipanggil valve body. Valve body pun kita akan servis balik. Selalunya apa yang menyebabkan isu masalah dari gearbox, kemudian minyak tu dia akan masuk dekat valve body ni, akan ada habuk-habuk besi ataupun objek-objek kasar lah. So kita akan servis balik valve body ni. Yang ketiga, kita akan servis balik korang punya torque converter. Ini kita tak tukar lain lah, kita akan servis balik asal daripada kereta. Ok, so apa yang saya tunjuk tadi, ini adalah part-part yang kebiasaannya ada pada gearbox-gearbox kereta yang lain. Yang benda-benda ni lah yang kita akan buat dalam proses full overhaul di Tasmatic Automotive. Ok, yang keempat, kita akan check juga bearing dalam gearbox. Ini panggil bearing dalam gearbox. So kita akan cek juga bearing ni sewaktu proses full overhaul sama ada bermasalah ataupun tak. Sebabnya kalau bermasalah, bearing ni dia akan makan dan benda tu juga akan merosakkan satu gearbox. So alang-alang kita dah buka, kita akan cek semua sekali. Kalau tuan-tuan dan perempuan mementingkan kualiti servis, di sini pun tuan-tuan boleh lihat macam mana servis kami di Tasmatic Automotive. Sekiranya berminat, boleh hubungi kami di Tasmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam. Assalamualaikum.